Seorang lelaki datang kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Lalu dia bertanya, dari mana aku berihram? Beliau menjawab, dari miqat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan dan beliau berihram darinya. Lelaki itu berkata, bagaimana jika aku berihram lebih jauh dari itu? Ini lebih awal daripada itu. Imam Malik menjawab, aku tidak melihat hal itu dibolehkan. Lelaki itu berkata, apa yang anda tidak sukai darinya? Imam Malik menjawab, aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Lelaki itu berkata, fitnah apa dalam menambah kebaikan? Ini logik lelaki itulah, lagi awal kita berihram, maka lagi banyaklah kebaikan dia pada sangkaan dia. Imam Malik menjawab, ada apa denganmu? Sesungguhnya Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah berwaspada akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Akan ditimpa cobaan, yakni fitnah. Fitnah maknanya cobaan pada asal maknanya dalam bahasa Arab. Surah An-Nur ayat 63. Fitnah apa yang lebih besar daripada tanggapanmu bahawa engkau meraih suatu kelebihan yang tidak diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, lihat kenyataan Imam Malik di sini. Apa yang dimaksudkan dengan ihram bukan dengan sekadar pakai kain ihram. Jemaah dari Malaysia misalnya boleh saja pakai ihram siap-siap di lapangan terbang, tak ada masalah. Tapi ihram itu ialah niat. Jadi itu soalan lelaki itu di sini. Tinggal lagi lelaki ni seperti dia tak puas hati atau dia rasa miqat yang sedia ada tu belum cukup bagus lagi. Barangkali dia tak menyatakannya dengan perkataan dia, tetapi dia menyatakannya dengan tindakan-tindakan dia. Jadi dia kata apa? Bagaimana jika aku berihram lebih jauh daripada itu? Sebelum sampai miqat, dia nak niat ihram itu. Kita lihat Imam Malik mengatakan, aku khawatir engkau akan ditimpa fitnah. Yakni engkau akan terkena syubhat, engkau akan dipengaruhi syubhat, engkau akan diuji dengan pemikiran yang menyalahi syariat. Seperti apa pemikiran-pemikiran yang menyalahi syariat? Ada tanggapan bahawa ada sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kita lihat sampai ke hari ini, ramai sahaja yang mungkin dia tak kata dengan perkataan dia, tetapi dia melakukannya dengan perbuatan dia. Apabila dia melakukan benda-benda pokok tambah dalam agama atas sangkaan bahawa ini kan baik, tanpa mereka sedar bahawa perbuatan mereka itu menggambarkan seolah-olah ada benda yang baik yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu fitnah, itu adalah satu cobaan. Kalau kita dah mengandaikan bahawa sunnah Nabi itu tak cukup bagi kita, ini musibah, ini masalah. Ya, ini semua fitnah. Ini semua adalah satu cobaan. Yang mana kalau kita terjebak dalamnya, maka di situ kita menyimpang daripada jalan yang benar.